Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini terima kasih kepada yang sudah pun bersama dengan kami. Jangan lupa belanja kami love tap screen supaya lebih ramai yang boleh berkongsi dan dapat info maklumat mengenai kisah yang kita bawa pada hari ini, seorang jutawan di Batu Pahat. InsyaAllah kita panggil jutawan lah. Permulaannya saya nak intro dululah. Kami sekarang berada di sebuah kilang pemprosesan makanan segera tempatan, IKS kalau kita panggil, industri kecil sederhana, di Rengit tuan. Di Parit Kemang, Senggarang. Parit Kemang, Senggarang, Batu Pahat, Johor. Jadi kami, di depan saya adalah tetamu istimewa kita pada hari ini, Cik Fauzi Saleh, selaku CEO kepada Saleh Food. Dan kita, kalau yang lepas kita bawakan baru-baru ni adalah yang sebelum ni adalah podcast eBay pada hari berapa, hari bulan hari tu. Sebelum tu lagi kita bawa kepada anda adalah peluang real coffee. So kali ni kita bawakan anak muda yang orang kata the real businessman lah. Orang kata dia cakap bukan Ailio tapi dia buat. Okay. So jangan lupa, saya harap dengan podcast ini nanti dapatlah kita sebarkan pelbagai kebaikan yang kita dapat daripada strategi bisnes, tips daripada Saleh Food. So tak nak buang masa, kita nak berkenalan dululah dengan tuan punya badan. Assalamualaikum tuan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Podcast bukan datang lah, sudi masuk ke sesi podcast kami lah. Sepatutnya saya ucap terima kasih sebab sudi datang ke tempat kami. Sama-sama. Jadi tuan boleh perkenalkan diri. Alright. So nama saya Fauzi Saleh. So saya adalah Managing Director kepada Saleh Food Sdn Bhd. Saleh Food Industri Sdn Bhd dari tahun 2016 sehingga 2025. So saya berasal di sini, Kampung Parit Kemang, dan menetap di Parit Raja. Sikit sebanyak tentang education saya. Sebelum ni saya adalah daripada sekolah di sekolah SMK Mat Muar, dan kemudian melanjutkan pelajaran di UTHM lah. Itu sedikit tentang saya punya background. Alhamdulillah, saya baru tahu beliau adalah graduan UTHM, graduan kejuruteraan elektrik kuasa, graduate 2013. Betul, saya graduate tahun 2013 untuk sarjana muda serta kepujian, dan untuk diploma saya 2010, diploma electrical serta pendidikan. Alhamdulillah, jadi tak sia-sialah tetamu kita hari ini. Orang kata satu misi dan visi dengan NC kita, Naib Chancellor kita UTHM. Kami adalah Export Overseas Academy lah, seperti tuan tahu, adalah anak syarikat terbitan UTHM. So kita nak tanyalah sedikit, orang kata ice breaking lah. Tuan sebelum ni memang habis belajar dan terus bekerja di Saleh Food ke macam mana? Oh tidak, okay. Actually saya punya start journey dengan Saleh Food adalah pada tahun 2015. Selepas saya tamat belajar, saya boleh share sedikit tentang saya punya perjalanan? Sila, saya memang menantikan. Alright, so start 2012 saya dah start belajar, dan that time saya dah start dapat offer bekerja sebagai engineer lah. So di salah satu konsultan di Johor Bahru. So lebih kurang hampir 3 tahun. So kat situ actually saya punya idaman adalah saya punya aim adalah saya nak menjadi IR. So saya selalu letak dekat saya punya Facebook before masa student, ir.mfauzi. So itu adalah saya punya drive, yang mana saya nak one day saya nak jadi engineer, we call IR lah. At that time saya dah start masuk tahun ketiga, then tiba-tiba masa tahun 2015, kalau siapa ingat, the first implementation of GST. Itu dia titik permulaan saya lah. That time yang uruskan bisnes adalah kakak, ayah dan mak saya lah. Yang mana mereka minta bantuan untuk saya uruskan GST sebenarnya as a part time before. Dalam kerja engineering, saya menguruskan GST. Saya hanya attend custom meeting that time untuk kita present of Saleh Food. Dan that time mulalah saya terlibat dengan Saleh Food secara tak langsung. Itulah permulaannya. Asal muasal tu buat kerja secara sambilan
kira-kira GST lah, menguruskan semualah, Betul tuan. submitting dokumen semualah. Hmm. Then apa yang terjadi selepas tu? Kenapa stay? Kenapa tak kejar cita-cita sebagai insinyur? Dia sebenarnya datang pula next selepas saya attend untuk custom tu. Dan tiba-tiba ada discussion dalam kalangan family lah. That time my father Haji Saleh, so dia buat keputusan untuk dia nak pencen. So dia nak anak lelaki uruskan this business. Saya tuan ada 4 adik-beradik saya dan 2 lelaki. Tuan anak nombor? Saya anak nombor 3 dan abang saya lelaki nombor 1. Dia doktor, saya engineer. So nampaklah saya kurang bijak kat situ. Jadi this time saya rasa macam bila bapak kata kalau tak ada anak lelaki nak urus, then let's say why kita just tutup business. Oh pula. Jadi apa tuan rasa? Kami 4 adik-beradik memang bermula hidup dengan keripik. Saya ingat umur 3 tahun memang saya hidup dengan keripik, dengan this business yang membantu untuk keluarga kami. Tiba-tiba ayah datang beritahu kalau tak ada anak lelaki urus, dan kita just tutup. Kenapa ayah cakap macam tu? Saya tak pasti, tetapi mungkin the vision adalah dia nak anak lelaki menguruskan bisnes kerana mungkin tahap pemikiran ataupun mungkin dia nampak yang lelaki ni boleh stand alone. Kalau perempuan mungkin dia kena ikut husband. Maybe that time lah saya tak nampak. Dan kat situ saya berbelah bagilah yang saya rasa macam saya nak kerja my dream untuk saya nak ada satu firm of consultant, saya ada IR sendiri, dan triggering tu datang yang kalau saya tak turun tolong, then how? Itulah tuan permulaan saya terlibat dengan Salih Food sebenarnya. Bila tuan cakap ayah nak bersara, dia kerana usia ataupun dia ada penyakit ke, membuatkan dia tak larat ke macam mana? Dia lebih pada usia sebenarnya. So dia rasa that time umur dalam 70 lebih, ayah rasa mungkin dah sampai masa untuk serahkan. Dan memang bila dia kata nak serah, dia serah. Dia memang tak, dia just macam tu je. Dia tinggal macam tu je. Faham? So saya masuk dalam mood dalam keadaan tak bersedia. Sebabnya waktu tu mak masih ada dengan kakak untuk urus. Mak masih ada maksudnya? Maksudnya mak masih dalam operation that time. Faham. So apa yang mak harap dengan saya adalah dia harap saya menjadi seorang pensyarah. Jadi dalam jenis saya ingin ambil IR dan kemudian sambung study untuk ke arah pensyarah dan ada IR. Itu saya punya dream. Jadi that time dia agak berbelah bagi. Itu bila bapak kata macam tu, then kau tak ada pilihan, kau kena turun. So on the spot bulan 1 saya buat keputusan untuk saya berhenti kerja. Dan that time pula saya tak berterus terang dengan bos. Sebab saya cakap saya sambung master dekat UTHM that time. Dah berapa lama kerja masa tu? Masa tu masuk tahun ketiga. Tahun kedua, tahun ketiga macam tu. Dekat company baru lah. Before this dekat company pertama setahun, dan saya berhijrah ke Nada Consultant di JB City Square. Dan di situlah bermulanya saya punya journey. Saya quit, which is bila saya sampaikan result letter pada bos cakap you nak continue study ke? Then bos kata boleh tak I support you continue study dan you sambil bekerja. Oh sayang kan. Maksudnya bila majikan tu mempercayai ke tahap itu sampai keluarkan duit, maksudnya tuan orang yang ada kualiti di mata dia lah. Betul. InsyaAllah. Betul lah tu tuan. InsyaAllah. Betul lah tu. Memang betul tu. Bila tuan kata saya nak kembali ke belakang sedikit lah. Tuan maksudnya bila kata dibesarkan dengan duit kerepek oleh orang tua kan. Orang tua ni dia bermula bisnes dari mana-mana dia datang idea dia nak bisnes kerepek masa tu. Okey, sebenarnya macam ini. Saya ni ayah saya bermula daripada tahun 1987. Waktu tu dia adalah seorang driver Nestle. So dia bawa brand Nestle. Kemudian triggering berlaku yang mana dia pernah supply ke Singapura. Dan waktu tu kawasan Batu Pahat ni agak terkenal dengan keripik dan kami belum start lagi mengusahakan keripik. So apa Haji Salih terkenal lah masa tu di Batu Pahat keripik. Betul. Jadi mereka buat secara kecil-kecilan di rumah, dah mula beranak di Batu Pahat ni. Dan kami antara company kedua lah kalau ikutkan dalam sejarah di Batu Pahat. Sebabnya waktu tu ayah Haji Salih ambil keripik daripada Batu Pahat, bawa ke Singapura,
jual di sana waktu weekend saja, Sabtu dan Ahad. Sebab waktu weekday dia bekerja. Kerja pemandu van tu Yes, lah. Wonder Van. Dan kemudian balik dari Singapura, waktu tu Singapura dia lebih mudah. So kalau semua ingat, dia adalah port utama. So kat situ harga-harga barang lebih rendah. Jadi di Singapura dia ambil kain untuk bawa balik Malaysia dan jual di Malaysia. Itulah waktu permulaan story yang saya tahu. Sebab waktu tu saya belum lahir. Faham. Tapi diceritakan oleh orang tua lah. Betul. Yang kata bila orang tua dah daripada situ dia berdikit-dikit sampailah dia membina serius dalam perniagaan keripik tu, tahu? Okay, actually selepas tahun pertama berniaga secara part time, tahun kedua 1988, ayah saya nampak yang income part time dia adalah lebih baik sikit berbanding income bekerja that time lah. Sebab ada struggle, of course ada struggle dalam family, tapi bila nampak income daripada part time 2 hari kerja lebih tinggi daripada income harian, so Haji Saleh ambil keputusan untuk berhenti kerja dan buat sepenuh masa pada tahun depannya, which is 1988 lah. Secara waktu tu kami ada rumah kayu di sini kan, jadi waktu tu kita dah start buat keripik pertama, iaitu keripik kapit ataupun kuih Keripik apa? gunung. Keripik kapit. Kuih Macam mana kapit rupa? tu dia Kuih kapit. kuih kapit. Ya, okey. Faham. Dia bermula dengan kuih kapit dululah. Betul. Dia sekarang dijenamakan kuih kapit. Actually dulu kuih gulung sebab Gulung dia dah kapit dia gulung gitu. betul kan. Dia tutup dan dia gulung. Dan masa saya sampai umur 6 tahun lah saya nampak begitu. So boleh kata ini adalah memang mak dan ayah lah yang struggle daripada awal bisnes ni berdua lah. Betul. Permulaannya macam tu, dan selepas saya lahir 1989 saya lahir, waktu tu mereka start buka kedai. Which is tak adalah kedai mana. Rumah kami adalah rumah 2 tingkat, serumah kayu. Atas tempat kami tidur, bawah tu dia buka kedai. Jadi mak uruskan untuk jaga dan mak uruskan untuk field of production. Jadi dah start buat untuk proses keripik ubi, dan keripik ubi dah basah waktu tu lah. Di tingkat bawah. Di tingkat bawah, betul. Oh, Actually di dapur rumah. Oh, di dapur rumah. Betul. Itu adalah rumah. Tingkat. Di depan tu tempat packing-packing lah. Correct. Betul that time. Jadi di situ ayah keluar buat marketing. Singapura balik di Singapura macam tu. Jadi berulang rutin dia. Maksudnya penghasilan kuih kapit dan ada keripik lain ke masa tu? Atau kuih kapit saja? Kalau penghasilan yang saya ingat 3 saja diceritakan. Yang selain tu adalah trading, which is kita ambil daripada supplier, orang-orang kampung buat dan usahakan lah. Dan later on ke sana lah. Betul. Later on baru tambah lah untuk kuih popiah, terbaru batang buruk dan soos yang lain-lain lah, keropok-keropok dan keripik sekarang. Bila tuan melalui zaman persekolahan, memang nampak orang tua terlibat dalam bisnes kan. Masa tu keadaan keluarga susah ke senang? Sebab berniaga ni macam dengar senang kan. Struggle dia macam mana masa tu? Dia terus terang, saya pun tak faham that time. Sebab konsep yang mak ayah saya tahu before adalah jual dan tahu untung setiap bulan ada. That time macam tu je. Dan tak tahu sales tu berapa. Jadi bila sales berapa tak tahu kat account. Jadi tengok account tu ada duit. Itu yang mereka faham bila saya start betul-betul cebu masa tahun 2015. Bila saya tanya sales tak tahu, dan saya buka buka akaun ada duit. Ada. Itu yang mereka tahu. Dan mereka tahu jual beli, ada peluang jual beli. Dan ada juga yang rugi dan something like that. Dan mereka tak nampak. Mereka tahu boleh buat duit dan boleh survive lah. Which is daripada situ teruslah. Dan that time saya as anak memang ada dah terlibat untuk urusan packaging, untuk urusan lain-lain, tetapi saya tak ada drive minat dekat keripik. Sebab sejarah saya masa sekolah rendah, saya minat bisnes, mungkin triggering daripada bisnes ayah. Saya dah start menjual di sekolah. Menjual apa? Tapi that time saya bukan jual keripik tu kan. Nak tahu juga jual apa tu. Okay, that time saya actually dia datang dengan dream tau. Waktu tu ada di minimarket Sengarang ni. Dream saya adalah saya nak beli satu dompet Fila. Masa tu berharga dalam Fila, saya ingat dia lipat-lipat buka gitu. Correct, that time lah. Saya kat situ harga dia RM12 macam tu lah. Kita budak sekolah kan, mana ada duit. Jadi apa idea saya dapat, saya pergi beli kad. Dan kad tu saya beli dalam 50 sen. Saya jual kat sekolah.
Saya Okey. jual RM1, RM2 dan sampai saya kena tangkap dengan cikgu. Disiplin sampai kena masuk bapak saya kena datang, which is salah laku di sekolah. Sebab berjual beli. Betul, darjah 3 betul. Ya, pandai otak bisnes, maksudnya dah terdidik DNA bisnes tu dah sebab orang tua. Dah nampak agaknya. Mungkin di situ sebab apa yang saya nampak mak ayah bapak saya lah, dia cara didikan lebih kepada dia tak bagi kesenangan. So Hmm. dia lebih kepada uh, kau nak kau cari. Hmm. Saya waktu sekolah rendah, saya kalau pergi sekolah kan, waktu tu saya cuma bawa duit dalam 50 sen ke RM1 sehari. Hmm. Sekolah pagi dengan sekolah petang. Jadi dia tak senang walaupun orang kata, ayah kau kan dah ada start Ada bisnes. bisnes kan? Dan saya ingat saya sampai nak cari baju darjah 3 tu, saya menagih sepati dengan pak cik untuk beli. Uish, dahsyat darjah 3 ada minda seperti itu Sebab saya ikut pak cik saya pergi naik lori sampai ke Kedah dan Darjah 3. darjah 3. Dan dia belanja saya untuk belikan baju jersey dan saya pakai setiap hari sampai mak saya simpan. Saya masih ingat. The Oh, draft jersey apa tu datang. masa tu? Jersey bola. Pasukan? Warna putih, saya tak ingat pasukan apa lah. Ingatlah, tapi minatkan jersey itulah. Betul. Jadi berjanji dengan pak cik, teman dia, nanti pak cik hadiahkan jersey. Dia tak cakap hadiah kan, tapi dia tanya nak apa. It's a like macam reward lah. Reward sebab teman dia lah. Correct, betul. Tapi perjalanan tu adalah sebenarnya untuk bisnes punya trip. Betul, business trip. Dia hantar apa pak cik ke sana? Pak cik ada hantar, macam kita ada customer di sebelah Kedah, sebelah Kelantan. Oh, waktu tu dah pergi dah, ekspor sampai ke sana Betul. So naik lori akan pergi 2 hari dan saya pula suka ikut dan suka kacau sekali. Lepas tu mungkin dapat reward lah. Lepas tu kita pun seronok lah, rasa happy dan rasa nak ikut lagi. Boleh? Saya yang kena tunjuk. Okey. Kita ada pesanan khas daripada penaja kita selingan lah sementara tu boleh B-roll sekejap Hud, boleh B-roll. Okey, terima kasih kepada followers kita yang stay dan jangan lupa tap screen, belanja kita likes. Kita nak menuju kepada 20,000 kalau dapat. Tadi saya minta 10,000 tapi sekarang ada 6.6. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap boleh sudi untuk share untuk live kita ni supaya lebih ramai yang dapat lihat kisah perjalanan ini dan orang kata beri inspirasi untuk mereka memulakan perniagaan lah. So jika Tuan Puan Fauzi di depan saya ni sudah berniaga pun sejak kecil, jadi anda pun boleh memulakan langkah anda untuk berniaga tapi ke luar negara. So untuk belajar berniaga di eBay boleh klik di link profil kami seperti yang kami tunjukkan di skrin tadi untuk daftar ke kelas eBay. Okey, itu dia, nampak? Kelas yang terdekat adalah pada 12 dan 13 Mac ini. Bulan 5. 5 hari lagi, minta maaf. 12 dan 13 Mac, 5 hari lagi. Hanya RM50 saja. 2 malam kelas kita belajar berniaga ke luar negara di eBay. Okey, kita cut it short. Kita terus kepada Tuan Fauzi kita. Terima kasih kepada siapa yang belanja likes dan share tu. Boleh tengok. Okey. Tuan, tadi kita di mana? Sebelum iklan tadi. Saya di sekolah rendah waktu saya start trigger dengan bisnes actually. Okey, bila start trigger dengan bisnes, Tuan Fauzi tadi berceritakan mengenai kisahnya mengikuti pakcik lah. Betul. Orang kata bukan ekspor. Sampai ke Thailand ke masa tu? Masa tu belum lagi. Belum lagi lah. Orang kata keluar daerah lah. Keluar ke sempadan sampai ke Kelantan. Produk-produk yang dihasilkan oleh bapanya waktu itu. Jadi saya nak tahulah waktu tu bila darjah 3, waktu tu ikut masa hujung cuti sekolah ke ataupun masa Sabtu Ahad tak sekolah tu? Okay, waktu tu cuti sekolah, so memang waktu cuti panjang lah. Dan itu start triggering lah. Then after that saya start masuk ke sekolah menengah. Saya sekolah menengah pun actually kita
Tak senang lah sebab waktu tu bapak memang ajar untuk hidup tak senang, which is sebulan kita diberi belanja ni kurang RM30 je. So kat situ saya ada aim. So saya nampak saya ada aim. So apa saya buat adalah saya start niaga lah. Actually form tu saya start niaga semula masih di asrama. Apa saya buat waktu tu saya start jual. Kalau mungkin korang pernah dengar apa earphone Palito. Yes. Tentu Ha. lah mesti dalam asrama kan agak struggle untuk dapat kan. Ya, Saya betul. beli RM2 saya jual RM7-8 kat asrama. Super another turning point lah. Then after that bila dah start senior masuk dekat form 4, start lah saya masuk bisnes keripik. Waktu tu saya bawa bandel daripada sini, bandel daripada Salifu. Saya bila dah senior ni kita ada kawan-kawan ni kan. Ya. So kita Kepak lebar sikit lah kepak dia. kira so kita buat Ni collaboration. bukan gapla Bukan. So kita buat collaboration dengan one of saya punya kawan untuk buat Orang biasa berniaga kentang tu kita repack gunakan cawan. Cawan macam cawan kita minum kan. Masuk kat plastik, gunakan lilin, kita seals. Dan Buat berdua. tidak, kami bawa jentera. Sebab bila dah sini kita ada jentera. Oh. So that time Marketing team masa tu tim jualan lah. betul. Kita tarik junior-junior yang mana nak buat side income. So mereka buat sekali sama-sama Smart. dan distribute sama-sama ke asrama. So waktu tu tingkatan 4. Tingkatan 4 kita dah start. Berapa lama berlangsung buat perniagaan secara Terusan selagi tak ditangkap oleh warden that time lah. So kat situ bolehlah jalan income 200-300 dalam asrama sebulan? sebulan. Sebab tadi kata pasang ejen-ejen kan. Betul? Mereka pula berniaga di asrama dapat berapa pula? Commission ke macam mana? Dalam commission tu kita bagi keripik tu untuk dia makan dan dalam masa sama kita bagilah macam belanja tepi. Kita belanja roti canai pun macam tu. Jadi mereka buat secara happy dan sukarela lah. Ya, betul. Waktu tu form team berapa ramai dalam satu team? Saya ingat lebih kurang kalau pack tu dah 5-6 orang. Jadi kalau yang betul-betul jalan tu 3 orang je sebab dia jalan dekat tertutup. Seminggu boleh dapat berapa masa tu collection? Kita bawa dalam beberapa bundle sebab dia limited, dia tak boleh bawa ke asrama banyak kan. So bawa dalam 2-3 bundle sekali bawa. Habis tunggu saya punya pakcik yang tadi tu lah. Restock lah. Bila dia ada kemua restock, dan kita akan start production. Kita start packing lah untuk jual. So roughly sebulan berapa income masa tu lah? Jualan masa tu. Kalau ingat. Kalau ingat saya 300-400 boleh dapat. Tapi semualah dan kita sepit kita bagi. Kita bagi pada partner dan kita bagi pada Sebungkus jual berapa? kita jual RM1. Kenapa saya tanya secara spesifik supaya mungkin kalau ada adik-adik di bangku asrama sekarang ni yang ketandusan orang tua nak bagi duit pun rasa bersalah nak minta. Mungkin ni boleh bagi idea bisnes. Sebab tuan di depan kita dah buat dah. Dulu long time ago. Betul. Dah buat dah pun. Ni cara kita nak menjana pendapatan dari asrama. Correct kan? Memang. Saya pada case tadi ada satu cikgu yang memang datang kat sini hampir setiap minggu. Dia ambil keropok, dia jual di pasar gudang. Cikgu ya? Dia ambil, betul, cikgu. Dia join venture dengan koperasi sekolah. So dia ambil dalam satu highlight tu dalam 12 bundle, dia repack dan letak pada koperasi. Dan repetition sebulan sekali. Cikgu. Tapi berniaga atas nama koperasi tu lah. Betul. Jadi mana-mana koperasi sekolah ni directly kita cakap ni mungkin boleh datang ke Saleh Food dan buat joint venture lah. Buatlah macam mana sistem ejen ke stokis ke, Saleh Food ada dia punya ruang. Tapi saya tertarik tuan cakap, tuan tadi kata di Mahat. Bukan Mahat ni belajar-belajar agama, bukan ke? Sepatutnya macam tu lah. Jadi saya ni mungkin antara batch yang tergelincir sih orang alam kat situ. Jadi kat situ memang SMKA adalah belajar agama dan sekarang dia ada hafiz. Dia berbeza dengan waktu saya dulu lah. Dia dah start transform daripada sekolah menengah agama biasa kepada ada hafiz lah. Waktu batch saya ada buat testing project, ada a few kelas yang ada hafiz. Dan now dia dah lebih fully lah dan lebih ketat untuk masuk lah. Masa zaman saya tu dia mungkin lebih ringan lagi. Sebab masa tu masih baru bermula Mahat punya konsep tu macam mana? Dia dah lama. Institusi Mahat tu. Sebab Mahat ni dia berasal daripada sekolah swasta tetapi kemudian dia ambil alih oleh kerajaan negeri dan dia jadi SMKA. That's why dia ada Mahat. Kat situ saya tak pasti sejarah dia tetapi dia dah lama lah masa saya masuk tu dia dah lama sebab the dream datang pun after abang saya pun adalah graduan daripada sana. Faham.
Maksudnya keluarga tuan ni, bila kata abang tadi doktor, hasil Mahat semua juga. Betul. Keluarga kakak, 2 orang. Ah, Kakak seorang dengan adik seorang perempuan. betul. Mahat juga. Tidak, kakak di sekolah di sini dan adik di Batu Pahat sini sajalah, STA. Saya rasa orang tua tuan ni, dia faham tau konsep pendidikan tu sejak dari kecil tu, betapa pentingnya pendidikan tu boleh merubah masa depan seseorang. Itu yang saya nampak dan apa yang tuan cerita lah. Sebab abang je doktor, tuan engineer, kakak belajar ke mana? Dia belajar ke Politeknik Merlimau dan next dia sambung study di Seberang Perai dalam bidang bisnes lah. UiTM. Politeknik. Politeknik. Maksudnya orang tua tuan ni dia mementingkan pendidikan. Pernah ke sewaktu dibesarkan kena rotan? Kalau maksud saya, bila tuan tak disiplin dalam hal-hal sekolah, memang kenalah hukuman daripada orang tua sebab dia memang pentingkan pendidikan tu. Itu memang of course lah. Kalau kata rotan tu memang makanan lah. Memang daripada kecil kita memang dilatih untuk berdisiplin lah. Dan daripada situlah saya nampak daripada disiplin tu yang mereka latih. Kalau solat lewat dia rotan. So kalau buat perkara yang berlainan dengan apa yang agama suruh, mereka akan betul-betul akan bagi punishment lah. Saya nampak daripada situlah didikan yang mereka berikan. Jadi saya nampak benda tu towards kepada sekolah saya dan even pada universiti dan even daripada saya punya kerjaya. Pernah ke kena rotan dengan bapak dulu? Selalu tuan. Paling teruk bila? Kalau dulu saya kena pepah dengan mak saya. Main selut habis, dia bantai dengan apa? Getah pipe. Berbigat. Kalau tuan? Rotan ada, getah pipe ada, apa lagi? Kena ikat dekat kebun ada, macam-macam. Ikat dekat kebun betapa nakalnya masa tu Standard lah kalau nakal kan. Sebab nakal ni tanda orang bijak. Orang kata lah. Oh macam tu Kalau dah tua-tua nakal kan pula. So bila tuan dah melalui zaman sekolah, orang tua pun memang agak strict lah pasal pelajaran lah. Dari segi ulang kaji belajar tu macam mana? Actually dia ada tempoh masa. Boleh share mungkin sebab apa bila tuan berkongsi hal-hal disiplin seperti ni, mungkin para ibu bapa yang melihat tu boleh melihat sebab tuan adalah contoh produk bapa tuan yang berjaya. Maksudnya dia didik. Jadi mungkin boleh sharing lah cara orang tua tuan mendisiplinkan anak-anak dia macam mana. Dia kalau kata dari pencapaian which is waktu sekolah rendah, alhamdulillah saya dapat result agak baik lah. Then dapat 4A 1C that time. Then saya dapat sambung ke sekolah Mahat. Tapi di sekolah Mahat saya agak tergelincir lah. Mungkin kat situ ada something wrong somewhere. Bisnes masa tu. Ya, bisnes mungkin dan lain-lain kan. Jadi saya agak kurang berjaya di sekolah Mahat. Tapi benda betul saya buat, saya score dalam matematik. Dan saya suka dengan numbers. Then that time saya apply, actually ini pun triggering daripada pakcik saya. So dia kata, kau matematik kan, pergilah ke arah engineering. Pergi electrical, kita apply UTHM dan dapat. Bila dapat UTHM dan alhamdulillah, so saya nampak kegagalan saya masih di sekolah tu membuatkan saya ada satu drive. Ini macam dalam bisnes lah. Bila kita gagal, actually dia adalah satu turning point. Sebenarnya? Betul. Jadi bila saya waktu saya belajar, saya cakap aku nak buktikan aku boleh. Dan alhamdulillah bila saya belajar di UTHM, saya dapat, dia tak tinggi tapi saya second kelas apalah untuk diploma. Dan ya tuan ada sound problem. Mana Hud? Tak sedap dengar sound. Kan kita bebel-bebel tak ada tak ada sound pula. Test. Tak sedap dengar sound. Okey. Kita punya terima kasih Encik Anis. Maaf tuan. Kita teruskan. Okay. Alright. So bila saya boleh dengar? Okey je. Okey, terima kasih tuan. Ada tapi sound bergema. Boleh saya teruskan? Kita berdekatan dengan blower. Okey, teruskan tuan. Okey, bila saya masuk ke UTHM, so saya ada drive yang mana saya nak berjaya. So memang saya working hard, which is saya memang ignore, which is saya sukalah bermain. Saya minat dalam sukan, dalam badminton, dalam futsal. Tapi saya cut untuk saya nak buktikan saya boleh berjaya.
syukur untuk diploma saya memang grad, saya dapat 2 kali Dean List di UTHM. Dan masa saya grad diploma tu saya dapat second upper lah. So terus dapat sambung untuk sarjana muda selepas saya buat LM di Besut. Kemudian sarjana muda tu syukur juga saya cakap saya nak habiskan at least second class upper. Alhamdulillah saya dapat grade memang 3 point above lah untuk dekat dalam saya punya belajar dekat UTHM. Dan further terus sambung ke bekerja lah. Dan kat situ tu kan, kalau nak kata dalam perjalanan dekat UTHM juga, actually saya start business juga. Kita start flow yang sama, which is saya pack kecil. Tapi this time kita lebih adil sebab kita minta pekerja di sini pack, saya bawa, saya letakkan di UTHM lah. So di business yang saya masih bawakan ke UTHM. Dan terus selain tu saya adalah buat business lebih kepada komputer. Saya minat bahan-bahan gadget. Saya start lebih buat format laptop, repair laptop, jual hard disk, buat COD. Dia berkaitan bisnes tetapi bukan repeat sangat. Faham. Sampailah ke kerjaya kerja waktu saya engineer, actually waktu malam saya kerja 8.30, 5.30. Malam saya jalan ke UTHM buat COD. Saya collect laptop. Saya buat repairing, saya buat servis sebelah malam. Baik pagi esok bawa pergi kerja, balik kerja saya send pada student-student di UTM. UTM. That time di Johor. Waktu saya bekerja. Oh, alright, faham. Maksudnya tuan ni memang otak bisnes sebenarnya. Daripada kecil darjah 3, lepas tu dah masuk tingkatan 4, masuk ke universiti, politeknik, diploma pun UTHM, buat juga. Betul. So boleh kata 6 tahun buat kalau di UTHM 5 tahun setengah. 5 tahun setengah memang buat part time business, jual keripik dan apa yang tuan sebut tadi lah. Komputer semua. Betul. Tapi nak tahu tak sebab apa saya buat masih di UTHM? Actually ada 3 ringgit berlaku waktu tu. Waktu saya di-approach oleh ejen ASB di Maybank Pak Raja. Dan waktu saya umur 19 tahun, actually saya adalah seorang student yang mana saya ambil PTPTN. That time, saya buat loan ASB 100,000. Macam mana? Cuba terangkan sikit apa yang berlaku. Ini kejayaan saya, yang trik yang saya buat. Saya macam boleh That time boleh sebab saya approach mungkin tak ramai, tapi saya approach dengan one of staff dekat Maybank di Pak Raja. Then saya lulus, saya lepas untuk buat loan 100,000 tu. Apa syaratnya? Syaratnya that time saya ada kemampuan untuk bayar. Okey, macam mana saya bayar? Betul, macam mana? Okey, pertama saya ada loan PTPTN, which is 1 sem saya dapat dalam 2,000 lebih. Betul? Faham. So 2,000 lebih, kalau kita bagikan dengan 6 bulan bayaran, waktu tu kena bayar ASB dalam lebih kurang 6 ke 700 kalau sebulan, which is 600 kali dengan 6 bulan 3,600. Betul. Saya ada 2,500. Jadi saya hanya perlu cari dalam 1,000. Itu saya buat bisnes. Dan macam mana tuan boleh lepas loan tu? Saya nak tahu apa syarat dia. Apa? Sebab kita nak buat loan dengan bank bukan senang kan? Betul. Masa tu apa yang jadi punca nak loan pula? Saya tak tahu, tapi bila saya datang untuk draw duit PTPTN di Maybank, staff bank datang approach. Saya boleh kata itu rezeki datang tak terbijak. That time datang tu triggering berlaku, saya buat calculation. Waktu tu dividen dalam 8%, 9%. Then saya masuk, saya tak ganggu dividen. Dan bila saya berumur 25 tahun, saya dah bekerja setahun. Actually saya dah selesaikan 100,000 loan ASB saya. Berapa tahun tu ambil masa? So daripada 19, dia bukan 6 tahun. 19 saya bermula, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, saya 7 tahun. Saya selesai. Tanpa usik dividen. Faham. Jadi 100,000 tu orang kata lebih lah. Lebih daripada 100,000 lah. Dapat ada dividen? Bukan, sebab dapat tu saya terus tutup. Waktu tu ilmu saya tak cukup tinggi. Saya tahu saya nak ada 100,000. Kita ambil 100,000 solid pinjaman. So dapat dividen kalau kali 8% dalam 8,000 lebih kan. Kalikan dengan 7 tahun dan saya ada buat every payment. Jadi prinsipal dia akan lebih kurang. Jadi sebelum saya selesaikan 100,000 tu, saya bayarkan dividen tu semua kepada prinsipal. Faham. Jadinya saya dapat withdraw 100,000 solid. Boleh.
saya dengar agak pening sebab saya orang sastra. Tapi kalau tuan-tuan dapat dengar dan faham apa yang Tuan Fauzi terangkan tadi, ambillah. Pergi kalau ada anak-anak yang keluar PTPTN, pergilah. Boleh sebenarnya kan? Boleh tuan. Sebab saya, bila saya dah dapat berjaya buat untuk loan ASP ni dan triggering berlaku, saya terus upgrade kepada 200,000. Kemudian saya terus now saya beritahu staff saya mana yang sekarang bekerja dengan kami, kita nak buat dia buat loan ASP. Sebab apa? Dia akan dapat pulangan dividen. Sebab kalau dia nak menabung dengan dia buat financing, dia berbeza. So dia akan lebih tinggi lah. Itu satu lah. Itu trigger pertama saya dapat waktu saya belajar. Kenapa saya nak bekerja untuk buat bisnes, untuk dapat income, untuk saya masuk Bayar. Betul, correct. Sebenarnya lah. Sebenarnya. Sebab dalam Sebab ada macam ada motivasi dekat situ lah kan. betul, dia ada purpose. Dia kalau kita tak ada purpose, kita buat sesuatu ni, dia macam setengah jalan ni. Buat macam nak tak nak. Sebab tak ada apa-apa. Betul? Tapi bila kita dikejar oleh hutang, kita berusaha untuk bayar. Nak tak nak kita kena usaha lah untuk habiskan bayar kan. Jadi berhutanglah dengan bijak. Correct. Okey, itu kita berkata dari segi tuan punya perjalanan lah. Kenapa tuan bekerja sambil berbisnes, belajar sambil berbisnes. PTPTN guna boleh buat loan ASB semua kan. So, by the time umur berapa dah settle 100,000 solid dah dalam tangan. Buat apa dengan duit tu? Kahwin. Kita dah masuk stage nak kahwin lah. Masa tu buat apa? Yalah, mungkin tuan ada purpose kan. 100,000 dapat solid. Apa yang tuan nak buat? Adakah kembangkan bisnes atau buat apa masa tu? Waktu tu drive saya tak cukup besar. Saya cuma buat loan 200,000 dan saya tahu saya nak pencen awal. Saya nak pencen 40, which is saya dah ada simpanan. So saya panggil passive income. Saya mencari passive income. Wow. So dah start dekat 100,000 tu. Saya nampak macam mana saya nak kembangkan. So saya mulalah invest dekat tempat yang salah, which is mungkin tuan pernah dengar gold. Not to mention specific apa, tapi saya nak tahu pengajaran daripada kisah tuan tu. Macam mana tuan boleh bermula, kenapa tuan kata invest di tempat yang salah? Okay, dia bila kita tak ada ilmu yang betul dan kita dengar daripada story pihak ketiga, so mereka kata, this cara untuk kita kembangkan duit, which is kita dah start betul lah before untuk ada solid 100,000. Betul? Tetapi bila kita dapat advice yang salah, so benda tu cepat je hilang. Saya lost first project 22,000. Another second project 15,000. Another third project untuk kembangkan lagi duit tu 18,000. So altogether sekejapan je dia dah hilang. 100,000 habis macam tu? Tinggal dalam 30,000 something macam tu. Allahu Akbar. Boleh ceritakan tak apa tujuan, apa yang best sangat pelaburan masa tu yang dijanjikan? Okey, satu kita nampak dengan kita beli waktu tu dia tengah naik tentang kes-kes yang saya tak tahu boleh mention ke tak kat sini. Tak perlu sebut nama projek tu apa, tapi just sebut projek A lah. Projek A ni, so dia janjikan bila kita give the money, so dia akan bagi bayar bulanan 3,500, 3,500, something like that. So which is dalam masa 6 bulan dia akan ROI, return of investment. Kemudian kita akan dapat kita panggil recurring dia punya dividen tu selama 3 tahun. Which is triple daripada saya punya investment. Wow. That time lah. 6 bulan tu tapi 3 tahun punya dividen. Correct. Satu saya kata tak cukup berapa ilmu. Kalau buat kira-kira atas kertas berapa? Ya tuan ni kawan matematik kan. Tuan punya kiraan masa tu berapa? Kalau 20,000 dapat berapa? 20,000 akan dapat lebih kurang 90,000. Berapa tahun dapat? Dalam masa setahun setengah. Astaghfirullahalazim. Sangat indah dengar. Itu pertama saya kena. Kena dengan kawan-kawan yang agak rapat. Yang mana bila kita dah habis belajar, so kita berkenal dia ni adalah kawan-kawan geng daripada surau. Jadi kawan-kawan baik lah yang kita kenal, kita trust dia. Jadi kita invest pada dia dan dia panggil terson. Macam tu lah, dia temah waktu tu. Terson, tut belakang kan. Jadi memanglah terkena lah waktu tu. Itu pertama kena lah. So selepas tu benda yang sama juga dalam pelaburan yang sama? Kemudian berlaku pula dengan investment lain. Ada start pada huruf M. Saya terkena, which is kena beli button-button apa macam tu. Saya pun terjebak untuk beli button. Dan tu dia dah start masuk dalam usahawan. Saya start masuk bisnes lah. Terkena juga 12,000. Lepas tu ada satu,
Dan kemudian ada satu lagi yang scam-scam kita panggil kongsi M kan. Itu pun benda yang saya terkena. Dan start daripada situ triggering saya berlaku, saya kata yang tak ada shortcut dalam hidup. So nak senang tak ada berjaya shortcut, tak ada shortcut. Dari situ banyak tuan, daripada 100,000 tinggal 30,000, 70,000 hilang macam tu je. betul. Kadang-kadang mungkin kita ni pandai buat duit tetapi kita tak pandai urus duit. Mengurus duit tu silap. Betul? Sebab tak ada ilmu lah. Jadi itu adalah pengajaran yang terbesar pada ketika itulah tuan kan. Betul. So bila dah berlalu, apa lesson yang tuan dapat daripada situ selepas daripada itu? Adakah tuan jadi terlalu berhati-hati dengan apa juga pelaburan? Saya nampak satu learning point saya dapat adalah kita kena faham dulu perkara yang kita nak invest. Kita kena betul-betul mahir. Sebab even kalau dalam Islam kata, kalau kita tak tahu satu perkara, investment ke apa, benda tu jatuh haram. Faham? That time saya tak tahu, saya tak ada ilmu tu. Kita nampak orang kata, kawan baik kata gini, then kita jump. Actually adalah satu penipuan lah. Then learning point kedua saya dapat adalah tak semua kata orang kita boleh percaya. Kita kena buat research dulu. Benda ni sejauh mana betul. Zaman sekarang lebih senang. Kita boleh masuk sitos. Kita boleh masuk mana-mana website yang boleh tahu ini adalah scam atau apa kan. So kita kena do the research. Jangan terus jump kat dalam satu risiko yang boleh mendatangkan kerugian dalam sekejap mata. Saya nampak. Itu learning point saya dalam that journey saya. Dan dalam yang sama saya menguruskan bisnes Sari Food. Dan itu adalah lesson yang terbesar pada waktu tu dan masih sampai sekarang berpegang pada prinsip yang tuan cakap tadi lah. Betul tuan. Sebab kan kes ditipu waktu tu. Betul. Okey, bila menjadi seorang pewaris umpire, orang kata ni umpire pengeluar keripik Saleh Food kan. Yelah ada orang kata bolehlah awak lahir di dulang emas. Memang awak terus-terus dapat jawatan Managing Director dan CEO lah kan. Tapi saya nak tahulah, mungkin dari segi pandangan tuan lah kan, sebagai anak bos, apa struggle tuan yang lalui masa tu bila adakah terdapat peristiwa hitam di syarikat? Mungkin syarikat loss tapi tak tahu pun syarikat loss. Hidup segan mati tak mahu. Adakah pernah berlaku macam tu? Dia memang kalau kita tengok bila masuk dalam satu empire keripik besar, dia nampak macam seronok. Tetapi sebenarnya dia tak seindah khabar. Tak seindah yang kita sangka. Sebab the time saya continuous tadi 2015 saya start masuk di Sari Food. Bila saya dah urus, actually saya sambung master kan tadi, the story saya sambung master. So sebenarnya ada satu lecturer yang trigger saya. Bila saya sambung master, ada lecturer ni di UTH nama dia Cik Zaid, sekarang dia Dr. Zaid. So dia cakap dengan saya, "Ji, kenapa kau sambung master dalam pendidikan that time?" So saya kata saya nak fulfill my mom lah. So saya nak jadi lecturer dan dalam masa sama saya nak part time buat bisnes. Saya urus Sari Food. Dan tuan tahu apa dia cakap? "Ji, kau ni tamak." Macam tu je? Saya tercengang. Tamak, kenapa? Sebab kau nak makan rezeki orang. Ini rezeki orang bekerja. Kau nak ambil, then rezeki bisnes kau nak ambil juga. Uish. Trigger lah masa tu. Sangat-sangat trigger tuan. Jadi saya dapat, terus balik rumah, saya termenung, ambil masa 3 hari, terus saya kata saya quit. Master? Saya quit master, saya fokus untuk urus bisnes kat Sari Food. Dan 2015 tu, apa jadi sales pula tengah macam ni. Kenapa? Tahun pertama saya tak ambil penuh, masa tu mak dengan kakak masih ada. Sales tak jatuh. Daripada kita pernah hit the satu figure. Berapa figure masa tu? Dalam family saya boleh buat 7 million segitu masa je. Tu, 2015 dah hit. 2015 tu dah jatuh. Dia dah pergi 6. Dah pergi jatuh ke 6 pula. Betul. Faham. So waktu tu mungkin saya rasa sebab saya tak fokus lah. Dan bila dah kena triggering tu, saya kata saya full time. So 2016 lah start betul-betul journey saya dengan Sari Food. Jadi apa yang jadi, kalau kita dengar lah orang kata, biasalah sale jatuh dia naik lah. Betul tak? So bila 2015 tu sale makin jatuh. Padahal masa tu dah full time lah. Full time macam pelik kan? Aku masuk lagi jatuh lah. Masuk lagi jatuh. Jatuh pergi 5 juta. Banyak tu. Tu tak apa tuan. Paling sedih bila saya start masuk, kita dapat kes yang
kita kena tipu dengan supplier hampir RM600,000. Oh dah lah jatuh, kena tipu lagi. Saya bawa keputusan berhenti master, saya nak fokus bisnes. Lepas Faham? tu, tuan boleh bayang tak macam mana kan? Yalah. Jadi macam lagi problem ni. Cakap aku masuk ni buat, ya Allah apa benda tak kena ni. Tak masuk saya kena tipu tadi. Yang personal saya. Jadi benda tu datang dengan sekaligus. Jadi kat situ cakap ada something wrong somewhere ni. Jadi kat situ actually saya start cari guidance. Saya ada pergi kelas. Terus terang saya pergi kelas MPK under Dr. Azim Osman. So saya start dapat purpose. Betulkan niat bisnes. Kat situ saya pergi satu kelas lah. Habis kelas saya balik. So saya dah nampak, oh aku silap ni. Sebelum ni buat bisnes untuk diri sendiri. Sekarang ni saya start ubah niat. That time lah, masa 2016 tu. Saya start ubah niat. Okay, aku buat ni untuk settlekan untuk support family. Sebab family mengharapkan. Bapa mengharapkan. Yalah. Then, syukurlah tahun 2017, start naik sikit. Oh. So, masa tuan took over 2015 hit 7 tapi jatuh 6. 14, 7. 15 drop, 6. Okay. 15 drop 6. Ya. 14 7 kan? 2015 6. Ya. Lepas tu kena tipu lagi supplier 600,000. Ya. Boleh cerita sikit macam mana boleh kena tipu dengan supplier macam tu? Apa yang berlaku? Macam mana tuan boleh trace? Dia datang dengan macam gini tuan. Sebab waktu tu kita tengah dapat job besar tau. Kita ada start import barang daripada luar negara kan. Jadi kat situ mak ayah saya ni ayah saya lah lebih uruskan duit, hantar duit masa tu kan. Jadi hantar duit, kontainer masuk. Tapi that time duit yang hantar tu terlebih. Dan tak ada yang check. Duit hantar terlebih? Masuk duit, kontainer tak sampai. Faham. So bila saya trace balik kes tu, lebih kurang 600,000 untuk dalam tahun tu. Sebab shipment tu orang kata setiap bulan ke setiap minggu maksudnya? Seminggu 3 kali, seminggu So 2 kali. mesti ada loss satu kontainer. Betul. That time dia tak macam sekarang. Sekarang smooth. That time banyak challenge. Agent lambat, banyak urusan yang tak clear dekat custom semua. Everything lah. Jadi bila nampak kat situ, lah. Then yalah saya termenung lah. Kita cakap macam mana ni lah. Cakap dengan ibu kan, mak saya kan. Macam mana ni lah. Dan kita kena start plan untuk control cost. Kita control cost, which is kita memang tak invest apa sangat. Kita memang ala kadar. Memang kita buat yang seminimum kita mampu. Kita strengthkan staff semua kan. Kita kecilkan. Saya pun tak tahu sangat sebab saya pun masuk. Saya tahu masa tu, masalah Salih Food adalah dekat mana? Account. So, engineer ni before, saya jam menjadi accountant. Saya memang siang malam kat dalam office untuk betulkan account ni. Dan sebab tuan ada kelebihan suka matematik. Itulah saya nampak triggering berlaku bila saya suka matematik before kan tuan. Cerita ni macam sambung betul. So, bila tuan dapat trace angka yang tak reasonable kan, loss tu kan, strategi tuan macam saya boleh ulang balik, tuan buat adalah cut cost. Cara tuan cut cost tu adalah buang supplier ke macam mana? Okey, bila kita nak cut cost, pertama adalah kita kena identify cost. Cost apa yang kita perlu, cost apa kita tak perlu. Jadi cost yang tak perlu ni, contoh macam kita ada buat macam hadiah atau macam benda-benda yang tak memberi impact besar pada company. Itu kita cut dulu. Cost-cost recurring macam supplier still kena ambil tetapi kena select. Kita lebih berhati-hati dengan supplier, kita memilih supplier yang betul. Cara memilih supplier yang betul. Maksud tu? Waktu tu cara memilih supplier yang betul, saya tak ada ilmu sangat. Tapi apa saya tahu adalah saya cari 3-4 supplier. Kita comparekan harga. So kita akan dapat, kita call, give the quotation, saya give the price berapa, kita select dan kita tak buat payment dulu, hantar, baru kita payment. So cara ketiga, barang sampai, dah approve, dah dapat validation daripada company, barulah release payment. Betul. Sebelum tu ada yang dah main release. Barang invoice datang tu bayar. Pernah macam tu. Sebab sistem agak cacar member that time. Faham. Jadi itulah strategi tuan bangkit masa tu. Ada lagi masa tu selain daripada cut cost? Ataupun ada lagi tambahan cut cost yang cara-cara lain? Saya tak nampak sangat sebab memang baru import dengan bisnes. Dan itulah masuk 2016 kan. So 2017, okey, saya masuk tahun barulah 2017. Alhamdulillah saya start naik sikit. Sebab cut cost tadi.
Saya pun tak pasti sebab that time kita memang betul-betul baru dalam bisnes. Ya, sebab kita tak tahu. Yang kita tahu adalah angka tu tak betul. Jadi kena betulkan. Yes, correct. Faham? Itu satu tuan. Lepas tu, apa jadi tuan 2017? Kita didatangi oleh lembaga. Lembaga itu sangat menakutkan. Faham? Itu tak apa. Kita dikenakan penalti 6 angka. 6 angka berapa million pula? 6 angka berapa 800 million? ribu 800. plus dekat 900 ribu. Apa alasan dia, lembaga tu? Dia ambil untuk tahun 2012, 13, 14. Dia compound, masa tu saya tak ingat berapa persen. Tapi dia gabungkan, kena compound tu 800 ribu. Sebab kesalahan tu. Kesalahan apa yang dinyatakan? Yang kesalahan dinyatakan adalah kita tidak melapor jualan dengan betul. Okay, dan bila saya bedah siasat, sebenarnya adalah salah gunakan perkhidmatan accountant. Waktu tu saya pun faham, bila kita nak jimat, apa yang mak ayah saya ada mindset adalah kita nak hire orang yang jimat. Bila kita hire accountant yang murah, jimat, tetapi belum pasti dia quality. Jadi Dia buat tak betul lah. Dia buat tak accounting. betul lah. Faham. So apa kita nampak dalam invoice, kami dulu invoice pakai buku tuan. First page tu dia tak masuk sales. Second page, third page masuk. Dan kita ada argument besar dengan accountant lah. Tapi which is benda ni pun tak boleh apa sebab kes dah keluar dan dia dah fine kami. Nak tak nak terpaksa rayu dapat rayuan. Alhamdulillah, waktu tu saya kata, Allah, dah lah kena tipu. Kena pula dengan lembaga. Astagfirullahaladzim, saya kata aku ni buat bala apa daripada kami. Maksudnya bila tuan kata merayu tu, berapa pengurangan dapat? Okay, waktu tu syukurlah saya pergi ke Keluang, turun naik, kita dapat turun sampai dalam 88,000. Daripada 800 lebih. ke Serius. 84,000. Kena selesai dalam masa 2 tahun. Alhamdulillah. Mungkin cara lah boleh share. Mungkin ada orang berhadapan dengan masalah yang sama tapi dia ingat tak apalah dah kena bayar je lah. Rupanya boleh buat rayuan. Betul, boleh. Caranya? Cari satu, kita kena datang dan discuss. Kita datang kepada lembaga asing, kita discuss. Berdiskus dengan lembaga lah. Betul. Dan saya buat, step saya adalah berterus terang. Yang mana kita kata, kita memang tak tahu. All the things ni berlaku bukan dalam kita, adalah accountant yang buat. Dan kita provekan. What? Kalau kata kami salah, kenapa kami nak tipu? Semua bil kita dah serah, tetapi first page dia tak masukkan. It's wrong from us or from there. So, kat situ berlaku lah. Timbang rasa lah. Timbang rasa dan berlakulah kat situ perbincangan untuk macam mana kita dikenakan penalti yang betul lah waktu tu. Still banyak, 88,000 plus 600,000 before. Yalah. Lebih over half million kan? Betul tuan. Jadi, tapi and then selepas tu ada lagi yang trigger lagi masalah besar menimpa-nimpa. Itu adalah internal yang macam supplier customer tipu daripada zaman ayah lah. So almost lah 1 million pun ada sampai sekarang. Tapi saya nak tahu bila cara tuan menghadapi masalah tu dengan mungkin nak menyelesaikan ditipu customer, apa pula SOP yang dibuat? Dia macam ni tuan. Dia bila dia macam ibarat jatuh di tipe tangga tau waktu tu. Saya sendirilah, saya tak tahu nak buat apa, terus terang. Jadi saya buat yang mampunya, saya kontrol akaun je waktu tu. Saya kontrol macam mana nak cut cost, macam mana nak biar stabil, macam mana nak identify the step yang betul untuk syarikat. Saya fokus untuk betulkan company dalam akaun punya bahagian. Itu saya buat. Dalam masa hampir 3 tahun, sampailah 2018 hujung. That time, sales kita start naik sikit alhamdulillah. 2017 naik sikit, 18 dia naik, 19 dia naik sampailah 7 million yang mak dengan ayah pernah buat. Dia dah sampai level segitu lah. Actually kat 2017 tu mak dah start percaya pada saya dan start handover untuk saya uruskan semua lah. Betul start 2017 tu. So inilah yang kita seronok tuan bila kita adakan sesi podcast daripada real businessman dekat lapangan. Inilah kisah-kisah yang kita nak belajar sebab benda ni behind the scene kita tak tahu. Orang tahu angka je, orang tahu rugi tapi orang tak tahu jatuh bangun dia macam mana. Tapi kita terima kasih lah kerana perkongsian tuan ni mungkin boleh ada orang yang menghadapi masalah yang sama ataupun mereka boleh ambil pendekatan berhati-hati lah kan. Betul. Supaya tidaklah melakukan seperti apa yang pernah dilakukan. Bila kata cut cost tadi, termasuklah pembuangan pekerja ke macam? Okay, last time pun masa tu kita tak tahu nak ambil cara
pekerja betul. Kita nampak ada nafas kita ambil. Siapa bernafas kita ambil. So kat situ dia kelakar sikit sebab waktu tu bos yang bekerja, staff yang duduk. Bos bekerja, staff duduk. Wow. Masa tu masih berlaku walaupun sales tak naik. Sebab saya tak tahu urus orang waktu tu. Jadi kita ambil orang, orang duduk kat kaunter, kita susun barang. Dia nampak kelakar tapi itu realiti berlaku. Pengurusan sumber manusia kan sebenarnya. Dia dah Pengurusan masuk orang manusia. HR pula. Isu HR. Tadi bawa accountant. Alhamdulillah selesai. Dan HR punya isu. Jadi kat situ, yelah, saya pun tak nampak macam mana nak bagi kan. 2019 actually, saya start. Betul-betul lah. Saya cakap tak boleh jadi ni. Saya kena start belajar. Saya start betul-betul belajar dalam bisnes. Kita join kelas lah. So last time kita join daripada kelas Richwork. So kita betulkan, aturkan balik strategi apa yang kita buat. Dan tiba-tiba tuan kan, 2019 apa jadi? COVID berlaku. Mula hit. Saya pun nak start betulkan company ni. Baru dah betul. Baru betul. COVID jadi. Ya, 2017, 18, 19 COVID. Hujung kan masa tu? Actually 19 hujung dia jadi. Waktu syarikat start nak naik, start nak stabil. COVID berlaku dan 2020 start PKP, betul? Betul. Bila start PKP, dia actually benda yang saya sangat belajar lah. So kat situ saya punya diri diuji lah, sangat diuji waktu tu. Sebab waktu tu bila kita dah start mula hire staff yang lebih ramai, sebab kita dah start stable 2019 ke 2020, dan bila kerajaan announce PKP, jadi apa kita nampak, dia announce seminggu tutup, betul. Lepas tu dia open, dia seminggu lagi tutup. Dia sambung-sambung lah. Dan kita berharapan yang dia akan buka lah. So bila dah announce yang untuk sebulan tu, tuan bayang waktu tu nak bulan puasa. Kami kat dalam ni stok bulan puasa biasa kami prepare awal 7 figure lah lebih kurang. Cost 7 figure Cost untuk barang lain-lain. Barang dah ready, barang dah masuk, staff dah masak, dah ready. Kemudian kita ada staff kat belakang ni nak kena bayar dalam 10,000 ke 100,000. Tiba-tiba PKP first day tutup, saya masih relax lagi. Saya kata akan buka ni. Second day kan dah start ada kita kebal datang kan yang lebih ekstrim. Dan waktu tu sel kedai saya memang offline. Sel kedai kosong. Saya start termenung. Kosong. Kita memang offline betul, tak tahu macam mana. Dan masuk second day, kosong, tak ada orang. Macam mana nak buat ni? Nak akhir bulan nak kena bayar. Berapa puluh ribu kita nak kena bayar. Yalah. Dekat 100,000. Kemudian stok lagi. Nak buat apa ni? Saya kata tak boleh jadi ni. Dan that time saya start memang totally lompat ke arah online. 2019 tu? 2020. Ke selepas COVID 2020. Kita tak ada experience. COVID tu lah. Betul. Mungkin kita lambat pada orang lain dah start masuk. Tapi saya memang baru masuk. Shop S lah that time. Back orange, betul. Saya start masuk. Saya baru masuk. Dan saya memang siang malam tak tidur untuk develop that platform for the sake of company. So that time, alhamdulillah, dalam masa 3 hari kita dah hit berbelas ribu lah sehari. Daripada zero. Berbelas ribu. Jual apa masa tu paling hot? Jual keripik, waktu tu paling hot keripik ubi. Ada kat situ. So keripik ubi ni adalah keripik ubi masin. Itu yang paling hot lah. Actually ini dan keripik ubi belah basah. Dua ni yang hot. Yang masa tu. Tapi bukan dalam packaging ni lah, dalam packaging yang packaging plastik yang sekarang. Put mic. Dalam plastik, sekarang kita dah upgrade dalam packaging yang lebih berbeza lah. So, ini antara hot product yang berlaku waktu PKP. Yang mana kita tak ada experience, mungkin ada player lain dah start masuk lama. Kami memang baru, totally. Daripada kosong, kami masuk, kami jump, dia start hit belah-belah ribu. Jadi, waktu puasa 1 bulan, kita dah start shock masa tu. Dan hari ke-10, dah petang puasa, lagi cabaran. Hari ke-10 puasa. Shopee kami kena ban. Alah. Aduh. Apa yang berlaku? Kenapa kena ban? Sebab dia nampak over order macam like terlalu banyak sangat order. Banyak. Sebab daripada zero kita terus hit banyak, dia nampak macam order tu di-create.
dia kena review. So kita tak boleh operasi masa tu dekat seminggu ke 2 minggu untuk akaun tu. Ya Allah. Buka berapa akaun? Jadi waktu tu baru satu akaun. Nak tak nak saya kata, aku ni dah start buat, dah jadi ni. Dah jadi Nak dah. tak nak, satu malam tu memang saya all out dengan ada staff saya yang masih stay dengan saya sekarang ni. Kita develop ada akaun, terus jalan, alhamdulillah berterusan sampai sekarang. Buat akaun baru? Buat akaun baru untuk cover the sales loss before. Faham? Dalam masa saya ingat kurang 48 jam. Dapat akaun baru. Buat Masukkan terus dan terus sales masuk. Guna nama Salifood jugalah. Difference. Lain? Sebab kalau tak, kan tu lah. Tapi orang kata for the sake of the orang kata business juga kan. Correct. Nak bayar staff semua macam mana kan. Betul. Faham? Ada Tu tips kedua tu. Bahaga tips ni. Dia satu, dia never give up lah saya nampak kat sini. Satu, kita kena attitude never give up. Untuk if ada challenge, mesti ada jalan untuk kita keluar daripada this challenge lah. Dan kedua, macam mana dia ada hadis kata Allah mengikut sangka hambanya. So kita sangka baik, kita sangka mesti ada jalan. InsyaAllah kau bagi jalan, Allah bagi jalan, Allah mudahkan. Challenge memang ada, dan dia bergantung pada mind lah. Kalau mind kita fokus pada challenge tadi, nescaya habislah kita. Fikirlah yang kena tutup tadi seminggu, tak ada sales lah. Tapi otak saya trigger yang no, mesti ada jalan. Bersangka baik dan find solution. Betul. So bila sale dah mula okey, di akaun yang baru, akaun yang lama dapat tak? Then after seminggu selepas tu dia dah review, alhamdulillah boleh pakai. So dua-dua akaun lah jalan. Correct. So dalam masa PKP berapa lama 2020 sebab dia macam ada bersambung beberapa bulan. Tapi raya tu dia boleh raya sekejap dan dia PKP balik. Betul lah. Untuk 2020 tu lah. Tapi syukurlah untuk 2020 tu kita sangka memang kita nak downsize. Tapi alhamdulillah untuk 2020 tu kita pecah rekod lah. Yang tak berapa pernah. masa tu? Waktu kita start pecah 8 juta aja. Di platform shop bang dah tersebut BitOrange. Overall lah. Jadi ke termasuk offline? Termasuk offline. Masa PKP. Betul. Setahun tu lah. Untuk setahun. Alhamdulillah. Actually dia adalah rekod yang lebih yang company ni tak pernah buat before lah. Dia dah pecah satu rekod untuk 2020. Itu dia permulaannya lah. 8 juta tu lah. Betul. So itu orang kata antara the hardest experience yang tuan pernah lalui lah dalam bisnes kan. Selepas tu ada lagi momen-momen seperti itu. Banyak tuan sebenarnya. Dia cuma saya nak yang paling trigger lah. Sebab kenapa saya memilih paling trigger ni, sebab lesson dia hard. Bila hard ni dia punya tips yang keluar selepas tu adalah tips yang sangat berharga kan. Dia macam ni tuan. Saya bolehlah kategorikan saya punya journey dalam bisnes Saliput ni kepada 3. Satu adalah proses pengenalan bisnes. Pengenalan bisnes ni adalah lebih kepada saya memang tak ada ilmu bisnes walaupun dilahirkan dalam keluarga bisnes. Saya tak faham bisnes tu betul macam mana. Kita tahu jual beli je. Itu satu proses pengenalan. Yang kedua adalah proses pendigitalan, which is saya transform offline kepada online. Kita mendigitalkan platform all the Saliput lah. Dan ketiga adalah expansion lah. Sekarang stage ketiga adalah kita nak lebih sustain and expansion, growth and expansion. Jadi dalam kes sekarang ni kami alhamdulillah masuk 2001 break record, 2022 break record, terus alhamdulillah sampai sekarang break record lagi. Jadi kat sini isu kami dah berbeza dengan before lah. Kalau dulu lebih kepada accounting, HR, yang sekarang ni lebih kepada leadership, which is how saya nak develop leader be my shadow untuk urus this. Kalau macam tuan tengok macam mana Salifut punya creator, Salifut punya digital semua berjalan kan, itu adalah shadow-shadow yang saya bina dalam perjalanan saya before tadi, sejarah saya sampai ke sekarang. Bila tuan cakap tuan cuba mereka another Fauzi lah di dalam syarikat, mengikut orang kata leader yang terbaik lah, mengikut visi dan misi tuan lah sebagai CEO kan, berjaya tak perkara tu? Dia so far on progress. Dia dalam journey ni dia niaga ni dia ada turun dan naik. Tetapi dalam Salifut punya progress sekarang dia alhamdulillah dia on track. So kita so far alhamdulillah benda ni berlaku dengan baik. Cuma kita tahu akan ada turning point yang akan beat low.
kat situ kita kena pandai lah untuk Kaji baliklah apa yang berlaku. betul. Dia dalam word lain adalah understand your game. Ni mentor saya kata, kita kena faham game apa kita nak masuk. So ini trigger saya, bila saya faham games apa saya nak masuk, then saya start mengatur langkah. Dia ibarat macam kita nak naik gunung kan. Kita tak biasa naik gunung. So kalau kita nak cepat, kita mesti cari orang pernah naik gunung. Tapi ada macam somebody, dia tak nak gunakan orang yang dah pernah naik. Dia nak cubalah naik gunung tu sendiri. Which is mungkin boleh sampai. Boleh sampai lambat Tetapi lah. masih dia lambat lah. Dia tak guna maling gunung orang pakar. Correct. Jadi apa yang kita cuba buat adalah kita menggunakan sesiapa yang dah berjaya ni untuk kita cuba try tiru basi. Metod apa dia gunakan untuk kita adjust dalam bisnes kita. Sebab dalam sekarang, bisnes sekarang memang semua tiru basi. Kan kalau kita tengok story kan macam mana how the iPhone develop, how the brand-brand lain like big brand lah phone. Macam tuan sendiri ada vision untuk hit berapa target tu, mungkin 20 juta, 25 juta by tahun berapa? Pernah ada vision seperti itu? Okay, our vision is untuk 2028, so kami dah bantu 500,000 orang untuk sebarkan kegembiraan dengan makan pepek ubi salifut ini. So sehinggakan insya-Allah sale kami mencecah 50 juta. Target ataupun dah mencapai? Belum mencapai, itu adalah satu hari insya-Allah mencapai. 2025. 2028. Lagi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. InsyaAllah kami doakan lah. Amin. Macam tuan dalam bisnes, yelah ada orang dia ada figure yang dia adore kan. Macam tuan dalam bisnes mungkin ada businessman yang tuan sangat mengikuti rapat dia, follow dia. Macam saya actually saya banyak belajar daripada Datuk Wiratul Azizan. So Dok banyak mengajar transform diri saya lah. Jadi daripada memang saya walaupun dilahirkan dalam keluarga bisnes, tetapi actually the way of business yang betul tu berbeza. So kat situ saya nampak bila dia do the class, so all the things kan saya go through dengan dia punya coaching session sesi dia. Jadi kat situ nampaklah perubahan besar yang berlaku, bukan saja untuk diri saya dan syarikat. Dan kalau dulu saya kata saya memang bisnes totally untuk diri saya, totally untuk dapat passive income macam journey awal saya, tapi kalau sekarang ni dia nampak yang purpose tu dia dah lebih besar. Yang mana kita start do untuk community, which is the charity dan everything untuk yang benda lain, dan bukan bisnes ni untuk kita. Actually bisnes ni adalah Allah bagi rezeki je. Saya ni Allah pilih ada kat sini tuan. Kalau saya ni lahir dengan anak bukan bin Saleh, mungkin saya dah tak tahu kat mana dah. Sebab dia bin Saleh, kebetulan pula rezeki Allah letak saya kat sini. Jadi adalah rezeki saya duduk podcast dengan tuan ni. Jadi kat situ saya nampak bila saya ni Allah bagi peluang, jadi saya kena gunakan peluang dia dengan baik lah. Which is the end of the mind kita tahu kita hidup pun paling lama mungkin 70-80 tahun, Warren Buffett pun 80 tahun, dan apa yang kita nak ada. Dan benda saya selalu cakap dengan staff, 3 perkara sebelum kita pergi. Ini ada dalam hadis. Satu, of course kita nak apa? Kita nak ada ilmu manfaat untuk kita sampaikan. Itu akan menjadikan kita punya ganjaran pahala terusan. Kedua, kemampuan mungkin sedekah jariah. Sedekah jariah ni kalau tak ada kemampuan kewangan, kita boleh bagi kemampuan dari segi mana pertolongan. Kita mengalihkan apa-apa kat jalan raya ke, bagi belakang orang, itu pun sedekah. Ketiga, ada rezeki siapa yang ada anak adalah jadikan anak soleh. Sekarang mungkin rezekinya kita hantar anak sekolah baik daripada hasil bisnes kita untuk mereka jadi anak yang soleh untuk masa depan. Jadi amalan begitu. Itu benda perkara yang saya memang keep ulang pada staff. Benda 3 perkara. Benda ni bukan daripada saya, benda ni pada ulama. So kita ambil. Dan saya jadikan benda tu satu of one core ethics dalam hidup saya lah. Bila tuan kata macam tu kan, mungkin ini kita bercakap soal manusiawinya kan. Mungkin bila tuan pernah ke staff jumpa, terima kasih Tuan Fauzi bagi saya kerja kan. Sebab kerana kerja ni lah saya dapat tampung keluarga saya. Mungkin tuan pula memang jenis memilih pekerja walaupun dia tak ada pelajaran ke mungkin. Tapi sebab tuan nampak dia rajin, atas kerajinan dia tuan hire dia. Walaupun mungkin dia ada kisah silam ke, ada ke kisah-kisah, yalah orang kata ini mereka ni adalah cerita-cerita di dalam Azhar Food. Di Salifut sini Ya, Azhar Food pula. Salifut, minta maaf. tak Sebab apa. kami baru interview Azhar Food. So di Salifut ni alhamdulillah staff yang ada tim yang ada sekarang saya sangat hormati, sangat sayangi sebab mereka ada adab.
Sebab adab ni benda yang susah nak cari dekat dalam zaman sekarang. Benda yang dia ada formula sebenarnya. Bila saya nak ambil orang ni, saya share lah satu formula yang saya gunakan adalah AS lah. So AS ni adalah A adalah attitude, S skill, K adalah commitment. So dari first kita nak ambil orang, benda ni saya akan tekankan. Kalau dia ada that of element, kita akan ambil. Dan even dia tak ada skill, pertama dia ada attitude. Kalau dia ada attitude dan dia ada drive untuk berjaya lebih tinggi, saya akan rasa excited nak ambil dia untuk bekerja dengan kita. Sebab kalau dia ada skill sekalipun, tetapi dia tak ada attitude, last sekali dia akan merosakkan syarikat. Itu yang benda yang kita always practice kat dalam syarikat. Tak kata perfect, tetapi dalam improving benda tu. Nombor 3 tadi apa? K adalah committed. Commitment, committed. Jadi itu adalah formula bila tuan rekrut staff lah. Memang macam mana tuan nak menentukan dia punya attitude tu bagus ataupun tak. Sedangkan waktu interview tu, orang kata mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Dah boleh nampak ke attitude masa tu? Dia ada, kat sini dia ada technical sikit lah. So dia ada questions. So siapa yang akan untuk masuk di Sally Food ni ada few interview lah. Dia tak semudah macam saya kata before lah. So nak masuk dia ada few step lah yang HR dah uruskan. Saya tak berapa tahu step ni sebab saya kita dah hire pada HR untuk uruskan perkara ni. Tapi ada few step yang memang dia akan kena follow. Kat situ kita nak baca dari segi dia punya attitude lah. Personality test semualah. Correct. So dia ada pijot, dia ada DIC, ada macam-macam test yang kita start buat. Dan actually benda ni manusia kan, kita mungkin dapat waktu interview tu perform. Kita dah filtering baik. Tapi in stage tu sebulan 2 bulan dia adalah strategi yang kita aturkan untuk dapat a better person. Okey tuan, kita dah masuk ke jam-jam terakhir, lagi setengah jam kita akan bersiaran langsung di TikTok. So kita mungkin ada soalan daripada audiens ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Aci. So tuan, bila tuan dah melalui sepanjang journey ni kan sebagai usahawan, orang kata menjadi jutawan pun duduk kampung tapi pun boleh jual keripik, jual kuih mewah pun sebenarnya boleh jadi jutawan kan. Mungkin tuan adalah, kita bagikan tuan peluang lah, nak kata tazkirah pun tak juga kan. Tapi macam boleh juga, gaya tu dah ada, bekas pelajar mahat lah tu kan. Mungkin ada perkongsian lah dari sudut rohani kan. Yalah, kita sebagai seorang Islam dan kita sebagai seorang ahli perniagaan kan, kenapa bisnes ni penting untuk kita sebagai orang Islam berbisnes? Dia ginilah, sebenarnya saya suka ambil role model Rasulullah, Nabi kita sendiri. Yang mana kalau kita tahu Rasulullah sebenarnya dulu adalah seorang pedagang berjaya. Sebelum dia menjadi Rasul, dia dah berdagang waktu dia muda. So dia berdagang. So jadi saya nampak bisnes ni adalah satu sunnah. Yang mana bila kita buat, sepatutnya kita rasa benda ni kita mengikut sunnah Rasulullah. So kat situ apa yang kita nampak adalah dia sangat berjaya sebab bila dia kahwin dengan Siti Khadijah, actually adalah sekufu. Kalau tuan study dari segi story dia adalah sekufu. Which is dia peniaga berjaya, so Khadijah pun seorang usahawan berjaya. So dia dah macam ibarat conquer lah satu kawasan tu dengan pakcik dia Abu Talib berjaya. So kat situ kita nampak kan, the story dia berjaya tu sangat hebat. Kemudian what happened? The end of dia adalah kita dengar yang Nabi ni hidup dekat rumah susah, rumah kecil kan. Sebenarnya bukan, tetapi dia memilih untuk bersederhana. Jadi hidup zuhud macam tu. Zuhud. Tapi ke mana harta dia pergi? Harta dia pergi adalah menginfak kepada agama Islam. Jadi kat sini saya nampak yang bila kita bisnes, kalau kita ambil contoh Rasulullah, kita of course perlu berjaya. Sebab apa? Kita kena inspire orang terutama orang Muslim lah untuk lebih berjaya. Dan kenapa? Untuk bantu lagi orang Muslim yang lain. Dan sebab apa? Last kali kita nak mati dalam keadaan kita kosong. Sebab kan kita dengar, kau jangan kaya sangat. Sebab bila kau mati nanti banyak nak kena timbang. Sebenarnya silap. Sebab dia tak buat hibah, dia tak buat pewarisan. Betul tak? Sebab tu sebelum dia meninggal, dia dah kena plankan harta ni dah bagi pada orang lain. Bagi pada orang, benda ni kita nak infak. Dan infak tu pula kita nak apa? Berterusan. Jariah kan? Jariah. Ingat saya kata tadi 3 perkara. Salah satu adalah sedekah jariah. Kalau boleh sedekah jariah tu yang berterusan. Kita tak ada, sedekah jariah tu berurusan jalan.
Ni yang saya fikir, macam mana saya nak buat passive income dulu untuk diri sendiri. Sekarang macam mana nak buat passive sedekah. Jariah tu kan, berterusan. Kita plan sebab kita mampu plan. Nak dengan tak je. Jadi bila kita ada kemampuan sekarang, kita plan ke arah situ. Yang tak ada kemampuan, kita boleh plan ke arah situ. Berjaya tak berjaya tu nombor 2. At least dalam perjalanan tu, bila kita ditadikan katalah meninggal, Allah katalah Allah tanya kita, kau buat apa waktu kau hidup? At least kita dah susun. Masa kita tak dibazirkan ke arah benda lain. Niat tu dah ada dah. Niat tu dah ada. Kalau niat tu tak ada, dia jadi takutlah tanya sebab apa. Nak beli benda lain kan. Nak pakai, saya tak tahu nak cakap lah kan. Jadi pada saya, tak salah orang nak pakai Ferrari, tetapi nak tanya, sedekah kau senilai tak dengan Ferrari? Itu pendapat saya lah. Kalau sedekah kau dah senilai dengan Ferrari, pakai Ferrari tak ada masalah. Sebab last kali bisnes kita tak apa. Kalau tengok dalam Islam 9/10 rezeki datang daripada bisnes. Dan saya nampak memanglah sebab inilah tujuan untuk kita buat bisnes adalah untuk bantu ummah yang lain. Dan ini juga peringatan untuk saya. Yang mana kadang-kadang saya pun lupa. Jadi untuk yang di luar kan, untuk tamu sawan, of course dalam hidup ni ada challenge kan. Jadi bisnes adalah turun dan naik. Jadi dia ada words yang dia kata kalau kita tak belajar susah, kita tak akan rasa indahnya kesenangan. Kalau kita dah dilahirkan memang senang, kita tak akan rasa payahnya bersusah. Itu pun benda yang saya nampak. Dan always saya nampak benda ni, saya nak staff pun saya rasa kesusahan benda ni. Sebab kita tahu waktu susah lah, ni adalah orang yang bagus. Pernah dengar kan, nak cari kawan, cari lawan waktu susah. Waktu susah itulah menguji siapa betul? Kita. Siapa kita sebenarnya. Di sisi orang tu kan. Betul. Orang waktu susah kita hilang memang. Correct. Faham tak? Alhamdulillah, saya rasa perkongsian yang menarik. Tuan, satu boleh saya nak cakap tentang ni? Silakan tuan. So untuk Salifood, untuk tahun 2025 actually saya sikit nak cakap. Boleh tuan cubalah promosi apa yang ada. Ni nak raya ni kan. Sebelum kita menutup tirai, kita berikan pentas ini pada tuan. Okey. Okay, selamat malam semua untuk siapa yang join, terima kasih. So saya Fauzi Saleh. So kat sini saya adalah actually Managing Director of Salifood. The founder adalah Haji Saleh, pengasas utama. So sorry? Okey. Jadi kat sini kita tahu yang Salifood untuk 2025 kita ada banyak sangat promosi di sini, yang mana siapa yang datang sini, of course kita akan bagi satu adalah keripik percuma. Kedua, kita akan bagi air gas percuma. Ketiga, kita akan bagi ada special gift. Keempat, kita ada yang certain problem, kita akan bagi set pinggan mangkuk secara percuma. Oi, mak-mak suka tu. Dan tahun ni juga untuk siapa yang datang, kita nak beritahu korang bakal menang percutian ke Pulau Tioman. Untuk pemenang pertama. Syaratnya? Syaratnya adalah membeli serendah senilai RM100 saja di Salifood. Dan kita dah buat ni 5 tahun. Kalau kita tengok kat sini, tahun 2019 kita start buat, dia menang motor. Tahun 2001 menang motor. Tahun 2022 mereka menang motor. Tahun 2023 menang ATV. 2024 menang phone. Dan gold bar. 2025 kita buat percutian dan ada juga menang phone. So korang yang mana kawasan sekitar, tadi ada saya tanya pak cik tu, dia datang daripada Keluang, datang untuk membeli kat sini sebab nak menang. Semalam ada akak yang tahun 2022 dia menang, dia datang beli kat sini. So korang dekat, bolehlah datang ke Salifood HQ di Pahit Kemang, dan kita ada branch di Aitam sana. So boleh datang tengok, kita ada lebih daripada 200 jenis keripik, lebih 100 jenis kuih raya, kita ada macam-macam lagi. Jadi korang harga serendah berapa ni? Harga kan, kalau kata harga ikutlah. Kalau kau nak rendah RM4 ada. Kalau keripik nak murah, boleh diskaun dengan tim kita. Boleh bincang boleh beli bincang. volume lebih sikit, dapat harga special lah. Betul. InsyaAllah. Kuih raya serendah RM18 ada, RM20 ada, RM14 pun ada. Datang pilih. Jadi kat situ, mana-mana yang rasa berdekatan boleh datang ke sini. Kita buka daripada pagi 8 ke 6 petang. Malam pun kita buka. Nak tunggu korang 8 malam sampai 12 malam kita ada. Jangan risau, tim saya memang akan bantulah. Jadi ini untuk yang offline tau. Online yang jauh, jangan risau. Kita ada, boleh masuk salifood.com. Sila.
Kita ada TikTok HQ, Salih Food HQ, korang boleh beli kat situ. Dan jangan lupa claim ada lucky draw punya borang masuk register number. Kat situ upload korang punya slip voucher pembelian dan detail. Nanti hari raya, insya-Allah raya ke-14 kita akan buat cabutan bertuah secara live dekat Salih Food HQ. Di sinilah. Di sini juga kita buat. Kita dah ini masuk tahun ke-6 kita buat. Dan kita bukan scammer sebab boleh. Kita bukan scammer tu. Sebab ada customer kata Pernah terjadi ke? Pernah. Tuduhan seperti itu. Kita nak bagi hadiah, dia kata, scammer. Saya pun pening, macam mana ni kita nak bagi hadiah? Banyak. Bukannya ada banyak. Ni kita kata ada. Datang sendiri dan tengok sendiri kita ada. Ada gambar-gambar orang yang real, bukan daripada AI tau. Memang datang dah beli dengan kita dan menang. Kita nak bagi peluang kat korang menang pula next. Itulah kan. Yang beli online, beli kuih raya dapat percutian. Boleh dapat phone, boleh dapat tablet, boleh dapat ada vacuum, boleh dapat macam-macam. Sebab tim saya urus, saya tak ingat. Total nilai lebih kurang RM10,000 untuk tahun ni, betul. Follow TikTok Salih Food HQ. Tapi lagi dekat kalau boleh mai. Sebab dia bila mai ni macam-macam lah hadiah tadi saya kata. Keripik free, I guess free. Ada special hadiah. Saya tak boleh mention benda ni. Kena datang. Kena test sendiri untuk dapat. Dan kita pun ada hadiah yang lebih. Ada certain amount korang dapat free je. Harga hadiah senilai hampir RM200. Saya tak main tahun ni. Memang Salih Food. So, siapa yang masuk walk-in ke gudang keripik ni akan dapat ekstra lah sebenarnya. Betul. Air percuma, apa-apa yang percuma tadi kan. Correct. Faham? So, kalau inilah masanya mungkin ada anak-anak di luar kan yang sebelum nak balik kampung, jumpa mak, jumpa ayah. Inilah peluang terbaik untuk kalian datang ke gudang ni untuk buat shopping raya lah. Betul. Jangan tunggu saat-saat terakhir, takut orang kata keripik habis. Kita buka sampai malam raya, tetapi saya cakap ni paling hot selling lah. Ini sekarang ni production kita tengah berperang. Memang hari-hari buat, hari-hari habis. Memang kalau korang tak dapat grade awal, saya tak berani cakap. Ini produk hot killer kita, produk Batang Buruk. So kita pun ada ni sekarang Nancos Gochujang. Tak sama dengan kat luar. Tak main-main. Customized daripada Salih Food. Limited stock. Yang ni kalau beli pun dapat cabutan bertuah. Betul. Yang penting ada voucher pembelian. Beli serendah RM100 dapat join lucky draw. Orang kata dapat RM100 dapat beli barang, dapat juga peluang untuk cabutan bertuah. Dan kita juga nak beritahu kepada followers kita, kalau rasa-rasa duit tak ada, orang kata nak cari side income, boleh belajar menjual ke luar negara dengan kami. Boleh klik di profil TikTok kami sekarang dan anda akan dapat lihat seperti ini. Kita orang kata duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD. Jadi setakat nak belikan mak kuih raya tu 200 tak ada masalah. Kita boleh bagi 2000. Kita akan buka kelas belajar berniaga di luar negara melalui platform eBay. 5 hari lagi kelas kita pada 12 dan 13 Mac ini secara online. 2 malam saja cuma RM50. Tapi insya-Allah gaji, orang kata duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD. Kita punya moderator minta lagi sekali saya promo ni. Tolonglah like dan share kita punya platform ini. Jangan lupa masuk ke kelas kami. Naikkan moderator kita punya iklan. Okey, anda boleh klik di link bio kami untuk daftar ke kelas kerana kami dah mempunyai ramai pelajar yang cemerlang lah. Ada baru-baru ni kami punya kelas student saja RM50 dia pergi kelas. Dia punya income berapa? RM500,000. Oh, Masya Allah. Dekat eBay. Dia buat sendiri je. Hasil daripada kelas yang dia pergi 2 malam. Betapa orang, dia engineer. Wah. Maksudnya tuan kena masuk buat eBay juga tak? Saya punya next memang saya nak ke eBay. InsyaAllah boleh sebenarnya. Ke Amazon, boleh. Kita akan guide lah. A to Z kita ada customer support. Orang kata kita punya customer support pun insyaAllah excellent. Jadi, lagi sekali, jangan lupa untuk daftar ke kelas kami. Ada 5 hari lagi. Pada 12 dan 13 Mac secara online. Yuran cuma RM50 je. Tapi ilmu yang dapat tu orang kata insyaAllah berbaloi sangat. Okey, moderator. Saya kena buat macam ni.
Jadi alhamdulillah atas perkongsian tuan, jadi kita rasa seronok. Kita ujung-ujung trafik terus tinggi Dia lagi mencanak sebenarnya. Mungkin kita kena tukar trafik ni waktu lah. Kita kena pukul 12. Pukul 12 lah nanti lah. Mungkin lah ada peluang kita buat pukul 12 tengah malam. Boleh insyaAllah. Itu dah bicara paranormal dah tu. Okey, sebelum kita tutup mungkin kita buat sedikit lah perkongsian kan. Kenapa kita bawakan Azhar Food, Salih Food, Keluar Real Coffee ke sesi podcast penyet-penyet.com. Sebab mereka ni adalah real businessman yang berada di lapangan. Jatuh bangun sepak terajang dunia bisnes mereka dah alami. So dengan kisah-kisah yang mereka kongsikan seperti tuan buat tadi, kita haraplah dapat jadi pembakar semangat, bagi motivasi. Sebenarnya orang kita boleh berjaya pun. Betul. Tak kira bangsa pun, asalkan dia ada effort. Dia ada sistem yang support. So kita di sini support usahawan kita, walaupun kita tak, orang kata tak terpulang lah nak berniaga apa pun, janji berniaga lah. Sebab itu pun sunnah kan. Jadi alhamdulillah kita ada sesi podcast seterusnya selepas ni. Orang kata ini pun hebat juga kisah kisah jutawan di Batu Pahat juga. Bagaimana jenama ini dipercayai oleh satu jenama antarabangsa yang gah. Macam mana orang Batu Pahat, orang muda ni boleh dipercayai oleh jenama antarabangsa yang gah. Kita akan bawa dia pada hari ini, sesi podcast. Jadi stay tune, jangan lupa like kami, follow kami, share. Kalau boleh share lah apa-apa posting yang ada supaya lebih ramai dapat manfaatnya. So saya kira itu saja setakat ini. Terima kasih kepada semua yang bagi tap-tap screen. Dah 13,000, alhamdulillah. Jangan lupa boleh lihat rakaman ini, ulangan ini pada sesi channel kami di YouTube. Kami akan muat naik selepas ini. Okey kalian, terima kasih semua. Saya harap perkongsian ini dapatlah memberi sedikit manfaat, kalau tak banyak pun, pada semua. Dan saya nak ucapkan selamat bersahur. Kita jumpa lagi pada sesi podcast pada Ahad ni. Nantikan. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD. Okay tuan, terima kasih banyak. Alright, sama. Dah tutup lah. Dah. Dia dah closing tu tadi. Dia lambat panas tadi ya. Sebab banyak cerita tentang story lama. Sebenarnya benda tu membantu dalam point of view kita. Kita sebagai content creator ni, kita dapat ikutkan podcast. Sebenarnya 45 minit tu dah cukup dah, paling panjang. Okey. Sebab orang dengar kan, orang nak dengar podcast. Kalau ada 2 jam macam cakap dengan siapa kan. Tapi sebab mata kita melihat pula lain. Kita content creator. Sebab perjalanan tu semua ada kisah dia. Faham. Dah off dah off Oh, tengah live lagi Ya Rabbi.